Allah. Bahasa apa? Koma? Ikut. Koma macam ni. Siapa awak? Saya Syah dari BRC. BRC, okey. BRC tu Bereran Club lah. Bereran Club. Bereran Club, ya. Okey, poin utama kita buat shot ni, salah satu adalah untuk marketing kita punya marketingkan Bereran Club tu untuk event next. Monsoon Night Ride. Monsoon Night Ride. Bila tu? Bila dijangka 27 hari bulan Disember ni. Berapa kilo? 5 km saja. 5 kilometer. Ya. Ica ni pelari 100 kilometer. Betul. Pelari Baru cakap baru menceburi bidang ni. Sebelum ni sama je macam orang biasa, okay. Orang lain kan. 5 km, 10, 21. Tapi kita nak cari kelainan. Okey. Kita buat 100 km. 100 km. Macam mana boleh rasa percaya dirinya untuk lari sampai 100 km? Jujur cakap 100 km tak dekat tau. Betul, tak dekat. Jauh. Betul. Awak pula perempuan. Betul. Mana datang kepercayaan diri tu boleh lari sampai 100 km? Dia kita jujur lah. Jujur. Koma ni suka cabar diri sebenarnya. Cabar diri. Ya, betul. Sebab Koma starting daripada 5 km. 5 km, okey. Terus upgrade 10 km. Lepas tu kita buat 21 km. 30 km. Lepas tu terus 100. Rasa macam adalah ramailah kawan-kawan cakap, Kesha, you buatlah 50 km dulu. Jangan terus lompat 100. Tapi kita rasa macam nak cabar diri. Okay. Sebab event 100 km yang Koma try tahun ni, COT dia panjang tau. COT tu mana tahu? COT tu cut off time. Maksudnya kalau cut off time. Okay. 100 km dia punya cut off time dia 24 jam. So Koma rasa Koma mampu buat. Betul. Oh, berapa time? 24 jam tak silap. 24 jam lebih macam tu. Oh. 24 jam lebih. Dia cut dia tu berapa? Sorry, 24, 25. Tak ingat lah. 25, sorry. Cut off time dia 25 jam. Sikit lagi lah? Sikit lagi. Tapi berjaya buat Ya, sebab kita punya target janji habis. Janji. Saya ada pengalaman lah. Bukan saya lari. Kawan saya lari. 100 km. Seminggu tak keluar rumah. Kaki bengkak-bengkak. Sampai datang kita panggil tukar urut lah apa semua. Ya Allah, tinggal nazak lah senang katanya. Macam nazak lah. Tapi Alhamdulillah sihat walafiat dah sekarang. Alhamdulillah. Bagaimana Ica-nya selepas 100 km tu? Ke benda yang sama juga alami? Benda yang sama. Cuma dia extra sikit. Macam saya sebulan. Sakit dia tu? Recovery saya sebulan untuk 100 km. Okey guys. Sebab saya 100 km ni saya teruk dia dekat blister. Saya tak ada masalah lain, tak ada masalah injured kaki ke lutut ke, tak ada. Okey. Blister yang sangat teruk. Itu je. Jadinya proses recovery untuk blister ni memang sangat lama. Sebulan duduk kat rumah, sebulan tak lari. Inilah baru kita cakap baru sihat sepenuhnya nak start balik daripada awal. Keluar daripada 100 km terus buat event. Betul. Monsoon Night Run. Betul. 27 hari bulan ni. 27 hari bulan ni. Jangan lupa register. Apa yang menarik tentang Monsoon Night Run tu? Okey, kali ni sebelum ni kita pernah buat. Okey. Faran biasalah, macam standard faran-faran yang lain. 5 km juga? 5 km kita buat hari siang. Okey. Tapi kali ni kita cuba cari kelainan yang lain. Maksudnya kita buat night run. Lepas tu kita ada hadiah yang lebih menarik. Semua ni dapat idea untuk buat Monsoon Night Run ni sebab 100 kilo tu punya hal ke? Boleh jadi. Sebab kan 24 jam kan awak lari tadi kan? Betul. Dia rasa macam malam tu lari vibe. Betul. Banyak sangat idea yang masuk ni. Macam-macam. Jadi cakap okey kita buat dekat Bera ni Monsoon Night Run yang paling orang cakap boom. Boom lah. Orang cakap yang paling viral. Macam tu. Apa yang boom dia tu? Hadiah dia ke ataupun track dia ke? Okey, kita boleh cakap sikit lah. Okay. Kalau kita cakap teaser semua, dia cakap tu dia tak surprise, dia tak ada special tu. Okay. Kita cakap sikit. Sikit guys, sikit. Sikit je kita bagi tahu dia punya road, dia punya hadiah, dia punya crew pun yang berbeza. Dia lebih kalau sebelum ni kita buat faran sebelum ni ramai dalam 600 ke 700 orang.
diorang majoriti dah tahu kita punya event, baju cantik, dia punya hadiah pun menarik. Tapi kali ni kita bagi lagi ekstra. Wow. Kita bagi lagi ekstra yang segala kekurangan yang sebelum ni tu kita top up. Kita bagi lagi baiklah orang cakap. Ada penambahbaikan lagi lah. Ada penambahbaikan, betul. Wow. Dekat mana kita nak dapatkan info dan dekat mana kita kena dekat siapa yang kita perlu hubungi, atau ada apa yang saya pun tak reti juga part ni. Betul. Dekat mana nak dapatkan benda-benda tu semua? Setakat ni kita belum open lagi untuk register. Oh, belum open lagi? Belum. Kita belum open lagi. Dah tak lama dah ni. Betul, tapi kita tak risau sebab kita tahu belakang-belakang ni mesti ada backup. Maksudnya sekali kita open, insya-Allah. Nice. Insya-Allah memang capailah target yang kita nak. Target berapa? Macam tu. Target kita 1000 penyertaan. Tapi kalau dapat lebih, lagi Awak bagus. Awak rasa lebih tak? Kalau kena dengan cara marketing yang betul, insya-Allah boleh lebih. Ini yang cakap ni 100 km punya orang Saya 5 kilo pun tak mampu. InsyaAllah boleh. Lepas ni boleh join. Boleh Boleh, insyaAllah. Okey, kita nak bagi tahu sikit lah. Kita akan start hari ni, kita akan live setiap petang dekat Taman Awam Bera. Taman Awam Bera. Awam Bera. So orang-orang Bera yang nak tahu pasal event ataupun nak tahu pasal berkaitan dengan larian yang baru, orang cakap baru nak ceburi lah. Baru nak berlari, baru nak start berlari lah, senang cerita. Boleh je datang dekat Taman Awam Bera setiap petang. Kita orang memang ada dekat situ. Mencari Ica lah. Boleh, tak ada masalah. Nak tanya pasal kasut boleh, nak tanya apa-apa pun boleh. Okey, awak live tu kat mana? Saya live dekat bukan personal bukan. Dekat akaun BRC, boleh sebut kan? Okay, akaun BRC Bera Run Club. Boleh follow? Boleh follow, boleh like, boleh komen, boleh share. Macam itulah. Dekat apa orang panggil pondok ke apa tu? Gazebo. Gazebo dekat Taman Awam tu. Taman Awam Bera. Bera, betul. Okey guys, sekian untuk malam ni daripada pelari 100 km kita. Wah, saya tercabar. 100 kilo. Next year boleh register. Boleh. InsyaAllah, doakan. Amin. Okay guys, terima kasih. Kita jumpa lagi nanti next time. InsyaAllah. Ciao. Bye.